Tingkatan 3, saya bertemu dengan budak-budak Yayasan Sabah. Sekolah pertama tu ada budak-budak Yayasan Sabah. Kan budak Yayasan Sabah tu majoriti boleh bermain alat muzik. Gitar lah terutamanya. Kat situ saya cuba menjinak-jinak mendekati mereka. Jadi seorang tu yang bernama Allahyarham Muhammad Taha. Sekarang dah tinggal. Dia seorang pelajar Yayasan Sabah dan boleh bermain gitar dan pandai bermain silat, gayung, dan dia minat seni kat bawah tu. Dan bermain badminton. Jadi partner sparring saya untuk sokan ni badminton Muhammad Taha ni lah, Allahyarham Muhammad Taha. dia banyak Saya bimbing. banyak mendekati dia. Ketika tu dia duduk asrama dengan saya. Ya. Jadi apabila saya bertanya kepada dia, "Mat, boleh ajar aku main gitar?" Dia senior saya sikit lah. Dia cakap boleh, tapi di sini tak sesuai. Dia cakap boleh tak kita pergi rumah Yayasan Sabah yang sewa kat sebelah asrama kan. Saya lepak kat situ lah. Jadi masa tingkatan 3 tu lah saya belajar bermain gitar dengan Muhammad Taha ni. Sampai saya dihalau di rumah Yayasan Sabah tu. Saya dihalau oleh ketua pengawas Batak Mahmud ketika tu, nama Cik Kyo. Dia pun dah berkahwin dengan orang rumah dia, mungkin orang Kedah juga. Okay, saya rasa Cina dia nama Cik Kyo ni nama nak macam Cina, dia ada kecupan Cina. Ya. Tapi dia Islam lah. Belum. Kebetulan dia ketua pengawas sama. Ya. Di situ dia ketua budak Sabah sama lah. Ya. Daripada 3 petang ke 3-4 petang waktu mereka tidur kan. Kita tidur di rumah tu. Kat situ lah saya main belajar kod tu kan. Dia nak tidur malam nak standing. Tu saya main ni gurang tak boleh main lagi. Dia keluar dari pintu bilik dia jerkah saya. Dia jerkah. "Oi, kalau kau nak main kau main kat luar, bising apa ni, bising kau nak tidur tak boleh."